Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda sedang mencari sekolah yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi menitik beratkan akhlak dan suasana yang harmoni, Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum adalah pilihan yang terbaik untuk anda. Di sekolah ini, anda akan merasai proses pembelajaran yang selesa serta guru-guru yang berilmu dan sangat prihatin. Di Semaju ini, kejayaan bukan sekadar impian tetapi sebuah kenyataan. Di Semaju, terdapat guru-guru yang cemerlang, persipitaran yang selesa serta kemudahan yang lengkap. Jadi, adik-adik yang ingin cemerlang dalam bidang kurikulum maupun akademik, jangan lupa untuk daftar di Semaju. Ada tingkatan satu mesti macam kena kat masa sekolah mana. Jadi saya cadangkan pilihlah Semaju sebagai pilihan utama adik-adik. Sebab dekat sekolah Semaju ni ramai yang cikgu-cikgu berpengalaman, cikgu yang penyayang, cikgu yang baik. Lepas tu, Semaju kan lebih dikenali sebagai sekolah menengah agama. So, mestilah banyak menghafal. Adik-adik tak perlu risau kalau dekat Semaju ni, cikgu-cikgu akan guide adik-adik macam mana nak menghafal dengan betul, cara belajar dengan betul. So, adik-adik tak perlu risau kalau adik-adik dekat Semaju. Lepas tu, apa yang menarik dekat Semaju ni, Semaju akan anjurkan program yang banyak, program yang menarik. Yang pada situ, adik-adik dapat menunjukkan bakat adik-adik. Kenapa kita perlu masuk ke Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum? Yang pertama, cikgu-cikgu di sekolah ini sangat baik tau. Mereka akan guide kamu semua from zero to hero. Selain daripada itu, bukan sahaja sekolah ini mengamalkan gaya hidup Islam, malahan terdapat banyak aktiviti riadah yang akan meningkatkan kesihatan jasmani dan rohani. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita masuk Jawahir. Antara faedah bersekolah di SMA Jawahir Al-Ulum adalah Jawahir terdiri dengan guru-guru yang prihatin, penyayang dan juga berpengalaman. Oleh itu, dia telah memberikan impak yang positif dan berkesan kepada para pelajar. Contohnya, Jawahir telah melahirkan ramai alumni yang berjaya menyambungkan pelajaran ke universiti, juga mempunyai jati diri yang unggul. Itu adalah antara salah satu asbab yang menarik untuk adik-adik bersekolah di SMA Jawahir Al-Ulum. Dua sebab kenapa korang kena masuk Jawahir. Yang first, saya rasa sebab makanan dia dekat asrama tu memang sedap-sedap lah. And saya sendiri sebagai pelajar asrama memang sangat suka dengan makanan yang dihidangkan oleh Dewan Makan sendiri. And then yang kedua, kalau anda semua rasakan guru-guru di Jawahir ni semuanya garang-garang, oh tidak, saya dapat merasakan bahawa guru-guru yang kat Jawahir ni semuanya baik-baik. Dan cikgu-cikgu kat Jawahir ni antara salah satu punca saya dapatkan result yang cemerlang untuk SPM pada tahun 2024. Jawahir mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif. Hal ini membolehkan adik-adik belajar dengan selesa. Jom masuk Jawahir! Di sini, saya ingin menggalakkan semua adik-adik untuk masuk ke Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum. Murid-murid akan dibimbing sepenuhnya oleh guru-guru yang berpengalaman dalam bidang akademik. Guru-guru di sini bukan hanya mengajar, tetapi juga akan membimbing kamu untuk menjadi murid yang cemerlang. Adik-adik juga tak perlu risau untuk menghadapi ujian kerana guru-guru semua akan memberi yang terbaik untuk kejayaan kamu. Kelas tambahan juga akan selalu diadakan untuk meningkatkan lagi pengetahuan adik-adik. Sekolah Jawahir akan menjadi sekolah yang terbaik untuk korang. Selamat masuk Jawahir! Saya yakin cikgu-cikgu yang ada kat SMA Jawahir Al-Ulum ni semuanya bagus-bagus. Semuanya boleh saya katakan akan ajak persekitaran pelajar-pelajar untuk sama-sama pandai. Dia takkan pandai seorang saja. Dia akan cuba untuk pandaikan semua pelajar yang ada. Contohnya kita tengok di SPM tahun 2024, ramai pelajar-pelajar yang cemerlang. Ada yang dapat 10A, 9A dan sebagainya. Itu semua asbab doa guru-guru, doa ibu bapa dan juga doa-doa ataupun cara-cara cikgu-cikgu mengajar ni. Lagi satu, saya nak cakap asrama dia tak jauh dengan sekolah. Dekat je, berapa meter saja dah sampai. Suraunya pun dekat. Itulah SMA Jawahir Al-Ulum. Jom. Guru-guru di SMA Jawahir Al-Ulum mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat hebat. Oleh itu, mereka akan bantu kalian semua untuk berjaya pada masa akan datang. Selain itu, Jawahir juga menyediakan kemudahan yang lengkap seperti komputer riba, terutamanya untuk menyiapkan kerja kursus. Jangan risau, kerja kursus akan dibimbing sepenuhnya oleh guru-guru yang sangat hebat. Oleh itu, jom masuk Jawahir.